Tahniah kepada pelajar darjah 4 yang hafal sifir. Ini cara mudah cara selesaikan masalah di sini. Kaedah kedua, kalau pelajar-pelajar hebat dalam sifir, caranya begitu mudah sekali. Iaitu 5/7 darab 70. Sekarang, kita darab dan bahagi seperti kaedah pertama. Tetapi di sini, kita akan gunakan teknik pemotongan. Teknik pemotongan tu apa? Bahagi dulu. Kalau 70 boleh dibahagi dengan 7, maka gunakan sifir 7. 1 darab 7, 10 darab 7. Maka nombor di sini 1, anda tidak harus bahagi dengan 1. Cuma anda perlu darab sahaja. 5 darab 10 bersamaan 50. Mudah kan? Janji hafal sifir. Pelajar-pelajar darjah 4, jangan rasa anda mahir sifir, anda tahu segala-galanya. Dalam kelas cikgu akan ajar kaedah-kaedah yang lebih mudah lagi dengan pengetahuan sifir anda.